Sebanyak 10 kluster baru penyakit TB dikesan di seluruh negara setakat 7 Februari lepas, dengan Selangor merekodkan 4 kluster, manakala Johor, Kedah, Kelantan, Pahang, Perlis dan Sabah masing-masing 1 kluster. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan serangan TB dijalankan di lokasi berisiko tinggi seperti sekolah berasrama, penjara dan asrama pekerja mengikut garis panduan sistem maklumat tuberkulosis. Sepanjang tahun lepas, 88 kluster TB melibatkan 254 kes dilaporkan dengan 35 kluster masih aktif. Selangor mencatatkan kluster aktif tertinggi diikuti Kedah, Sarawak serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Bagi mengawal penularan, Kementerian Kesihatan Malaysia melaksanakan pemantauan rawatan harian dan menggalakkan orang ramai mengamalkan etika batuk serta memakai pelitup muka. Tahukah anda berapa kali jantung kita berdenyut dalam sehari? Hampir 100,000 kali. Dan masa tidur, kadar denyutan jantung adalah rendah. Jantung kita berfungsi seperti enjin. Ia sampaikan darah beroksigen ke seluruh badan berterusan dan mengeluarkan karbon dioksida. Bila darah tak berapa lancar ke jantung, akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti darah tinggi, penyakit berkaitan dengan jantung dan lagi. Tesli Dancen membantu melancarkan pengaliran darah. Ia mengurangkan bebanan jantung. Tesli, teman kesihatan anda.